Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syafa Family. Hari ni nak update sikit pasal kebun. Saya ada beberapa benda nak buat kat kebun ni. Jadi ni pokok lemon. Pokok lemon ni nampak gaya macam tak boleh diselamatkan lagi. Saya nak buang pokok lemon ni dan kita akan buh pokok lain lah. Di sini saya cadang nak buh kursi batu tu lah. Saya dah order lah daripada Kelantan, belum sampai lagi. Saya nak buh kat sini. Pokok ni pun saya nak buang. Saya nak buang yang ni. Lepas tu adalah saya nak tanam pokok apa? Pokok pelam yang saya beli di Vesta Mempelam Kedah. Saya nak tanam 2 pokok lah kat sini. Jom kita tengok. Debar hati bukan calang, juara hatiku telah pulang. Bagai bukti cinta padu, pada kasih aku mengadu. Tak okey lah pokok ni. Dah cuba banyak kali nak selamatkan, tak boleh juga. Saya buang lah. Mengah saya. Ok, dah siap korek dah. Kita masukkan tanah campur ni tu. Tanah ni cukup lengkap semua. Dia ada sekam padi, tanah hitam, topsoil semua ada. Kita buruh lah ni. Buang dah plastik dia, kita semai. Kita masukkan tanah campak. Tanah siap dengan baju semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, alhamdulillah dah siap tanam pokok belam ni. Ini satu. Ini satu. Dan ni yang tempat pokok lemon kita berbunga. Itu saya bak nak bubuh kursi batu kat sini kan. Area ni kursi batu. Jadi pokok yang saya buang sebelum ni saya dah bubuh pokok rozel kat sini lah. Saya tambah pokok rozel. Ni adalah tambahan pokok wingko ke winsa ni. Macam-macam warna ada. Jadi saya nak tambah satu lagi kat area sini. Tu pokok-pokok dia. Saya nak tanam lah. Jom kita tengok. Ok, alhamdulillah dah siap dah. Dah siap tanam dah. Tumbuh dengan elok lah. Ok, yang tu saja video kali ni. Bagi siapa-siapa yang ada ruang tanah kat rumah, walaupun kecil, kita manfaatkan lah. Tanam-tanam pokok sikit, pokok bunga ke,
pokok sayuran-sayuran, jenis ulam-ulam. Okay, kita jumpa lagi di next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Angin berhembus